Good morning, everyone, and welcome back to COMAD. Remember me? I'm Zane. I was your AI host in 2024. It is truly a pleasure to be here again with all of you. For the past few years, COMAD had received many amazing responses and became a great success thanks to the enthusiastic participation and support from you, our dedicated audience. This year, we are very excited to bring something even more meaningful and enriching. Our sessions will now feature two main segments. The first segment, called Recensi Buku, will focus on book reviews, where lecturers and students explore and share their insights, ideas, and perspectives from a book they read, which can inspire both personal and professional growth. The second segment is our main program, which will be our COMAD sessions, consisting of webinars and discussions on various topics related to education, providing opportunities to exchange knowledge, experiences, and current educational practices. Whether you are here to discover new ideas, broaden your understanding, or simply be part of an engaging learning community, we hope COMAD continues to benefit and inspire all of us. Thank you and enjoy the program. Hello, welcome to COMAD 2026. I'm Norella. I am your AI host for today. I would like to go over a few things as a reminder to all audience on the etiquette of attending this webinar. First, everyone who attends to this webinar series will be given an e-certificate after each session. Therefore, do not forget to register your full name once the link for registration is open. Make sure it is typed correctly and your email address is accurate too. Only for teachers or education officers in Malaysia, please make sure you also provide your IC number. You will find the registration link is pinned in the live chat box of this YouTube channel. Second, be respectful of others. When communicating, please be polite. Foul language will not be tolerated, and audience who are rude will be taken off the webinar. And third, we'd appreciate it if you could share today's webinar with others through your social networks. Thank you for taking time to listen to this reminder announcement. See you again soon. Terima kasih. Selamat sejahtera, Tachiahau, Wanakkam dan hai semua. Nama saya Kavinish Alki Damasami, pelajar program persediaan Ijazah Sarjana Muda di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang telah memberi impak besar kepada saya, iaitu buku Anwar Ridwan Naratif Ogon Choto, karya Anwar Ridwan tersendiri. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2009. Dan buku ini mengandungi sejumlah 198 helaian muka surat. Novel ini merupakan antara karya penting dalam kesusastraan Melayu moden yang mengangkat tema kemanusiaan, kuasa dan kepercayaan masyarakat. Secara ringkasnya, naratif Ogon Choto mengisahkan tentang sebuah pulau misteri yang bernama Ogon Choto yang diperintah oleh seorang pemerintah yang berkuasa mutlak. Penduduk di pulau itu hidup dalam ketakutan dan kepatuhan terhadap sistem pemerintahan yang sangat menindas. Apa yang membuatkan saya tertarik dengan buku ini adalah cerita ini tidak hanya memaparkan konflik secara luaran, tetapi juga konflik dalam watak-watak yang bergelut dengan kepercayaan, kebebasan serta kebenaran. Penulis menggunakan latar tempat yang sangat simbolik dan penuh unsur alegori untuk menggambarkan realiti sosial dan politik dalam kehidupan sebenar mereka. Antara kelebihan utama novel ini ialah gaya bahasa Anwar Ridwan tersendiri yang sangat puitis dan sangat mendalam. Penggunaan simbolisme menjadikan cerita ini lebih bermakna dan membuka ruang kepada pelbagai tafsiran. Selain itu, jalan ceritanya yang sangat unik dan tidak klise, serta berjaya membina suasana misteri dan ketegangan yang sangat kuat. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan seperti gaya penceritaan yang agak kompleks dan memerlukan pembaca berfikir secara mendalam. Bagi setengah pembaca, ini mungkin menyukarkan pemahaman, terutama jika tidak biasa dengan karya berbentuk alegori. Secara peribadi, novel ini membuka mata saya tentang bagaimana kuasa tersendiri boleh mempengaruhi pemikiran masyarakat. Saya sangat terkesan dengan mesej tentang pentingnya kebebasan berfikir dan keberanian untuk menentang ketidakadilan. Buku ini sangat sesuai kepada pelajar, pengkaji sastra dan pembaca yang ingin meminati karya berunsur pemikiran kritis dan simbolik. Dari segi penilaian pula, novel ini sangat berkualiti tinggi
walaupun agak mencabar untuk difahami. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada mereka yang ingin mendalami sastra Melayu yang lebih serius dan berlapis makna. Kesimpulannya, naratif Ogor Choto merupakan sebuah karya yang bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga memberikan kesedaran tentang realiti kehidupan dan kuasa dalam masyarakat. Sekian resensi daripada saya. Terima kasih untuk mendengar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris Ikwan bin Saiful Muhammad Nizam daripada PISMP Bahasa Melayu Ambilan 2024-2029 IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah resensi buku yang bertajuk Lelaki Perempuan 77 Tingkah Bermasalah karya Rahman Syari. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengangkat pelbagai isu sosial yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan hubungan antara lelaki dan perempuan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 oleh Pekan Ilmu Publications yang sangat padat dengan pelbagai persoalan berkaitan tingkah laku manusia dalam hubungan sosial. Seperti yang dinantikan pada tajuknya, buku ini menghimpunkan sebanyak 77 tingkah laku bermasalah yang sering berlaku dalam hubungan antara lelaki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahawa penulis cuba memberikan gambaran yang luas tentang realiti kehidupan masyarakat melalui pelbagai isu yang diketengahkan. Secara keseluruhannya, buku ini menekankan bahawa kebahagiaan tidak bergantung kepada kekayaan semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada keupayaan individu dalam mengurus emosi, memahami pasangan dan menyesuaikan diri dengan cabaran kehidupan. Idea ini menjadi asas utama dalam buku ini. Penulis cuba membawa pembaca memahami bahawa konflik dalam hubungan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Namun, cara kita menghadapinya akan menentukan keharmonian hubungan tersebut. Dalam buku ini, pelbagai isu dibincangkan. Antaranya, kecurangan dalam hubungan, penipuan antara pasangan, kebimbangan untuk berkahwin, masalah dalam rumah tangga serta sikap cemburu yang berlebihan. Apa yang menarik, penulis bukan sahaja mengetengahkan masalah tetapi turut memberikan pandangan dan cadangan penyelesaian. Walaupun tidak dihuraikan secara panjang lebar, pendekatan ini tetap memberi kesan kepada pembaca kerana ia membuka ruang untuk berfikir dan bermuhasabah diri. Pembaca secara tidak langsung diajak untuk menilai kembali tindakan dan sikap masing-masing dalam kehidupan seharian. Dari segi tema, buku ini memfokuskan kepada kompleksiti hubungan manusia. Penulis menunjukkan bahawa hubungan antara lelaki dan juga perempuan bukan hanya melibatkan perasaan, tetapi juga kepercayaan, komunikasi dan tanggungjawab. Selain itu, buku ini turut mengetengahkan persoalan tentang punca berlakunya keretakan dalam hubungan dan faktor yang membawa kepada ketidaksetiaan. Penulis juga menyentuh tentang sikap masyarakat yang kadang-kala memandang ringan terhadap isu moral. Dari aspek gaya penulisan, Rahman Syari menggunakan bahasa yang mudah, ringkas dan bersahaja. Gaya penulisan yang terus kepada isi juga menjadikan buku ini lebih menarik dan tidak membosankan. Penulis turut berani mengupas isu sensitif secara terbuka, namun masih mengekalkan kesopanan dalam penyampaiannya. Antara kekuatan utama buku ini ialah isu yang dibincangkan sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Walaupun buku ini telah lama diterbitkan, kebanyakan isu yang diketengahkan masih berlaku hingga ke hari ini. Secara keseluruhannya, lelaki, perempuan, 77 tingkah bermasalah merupakan sebuah karya yang sangat bermanfaat dan relevan. Buku ini bukan sahaja memberikan gambaran tentang pelbagai masalah dalam hubungan, tetapi juga membantu pembaca memahami cara untuk menghadapinya dengan lebih matang dan bijaksana. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa buku ini wajar dibaca oleh semua lapisan masyarakat, khususnya
golongan remaja dan dewasa. Kandungannya yang syarat dengan pengajaran menjadikan buku ini sebagai panduan dalam kehidupan. Dengan membaca buku ini, kita dapat memahami dengan lebih mendalam tentang hubungan manusia serta cabaran yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kecemerlangan buat semua rakan-rakan penonton yang sedang mengikuti kita secara langsung dalam Kolokium Maya antarabangsa dan domestik atau lebih mesra kita panggil Komat IPG KBA 2026. Rakan-rakan penonton semua, saya nak tanya satu soalan. Pernah tak anda merasakan diri penat yang amat sangat, padahal fizikal anda pada masa tu sedang berehat je, tak buat kerja berat pun? Kalau jawapan dia ya, don't worry, you are not alone. Dalam istilah akademik, kita panggil keadaan itu sebagai cognitive overload atau bebanan kognitif. Ini jadi bila minda kita terasa lemas dengan overthinking dan tepu dengan lambakan maklumat setiap hari. Hakikatnya, kekusutan atau kelata yang paling berat bukanlah barang yang bersepah kat rumah kita, tetapi saya gunakan istilah semak. Semak yang berselirat dalam minda dan jiwa kita. Sebab itu, dalam sesi bual bicara santai kita pada hari ini, kita nak rungkai satu topik yang sangat kena dengan kita semua, iaitu decluttering dari perspektif Islam dan pembangunan diri. Bersama-sama saya, Siti Norishah Muhammad, moderator anda untuk sesi kali ini. Walaupun kita dipisahkan oleh skrin, namun aura ilmu itu tetap dapat dirasai. Hari ini saya cukup bertuah sebab ditemani oleh 3 sosok hebat yang akan membantu kita untuk mengemas semula minda yang berserabut ini. Jadi saya perkenalkan panel kita yang pertama, yang berusaha Dr. Basni bin Jantra, Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Apa khabar, Doktor? Segak baju merah hari ini, Doktor. Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah sudi menyertai kami pada hari ini. Kita teruskan dengan panel kita yang kedua, yang manis, maju merah juga. Apa tu berjanji ke dengan Dr. Basni, Doktor? Okey, saya perkenalkan panel yang kedua, Dr. Nil Farah binti Sulaiman, Ketua Unit Hubungan Luar dan Antarabangsa dari Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Selamat datang Dr. Nil ke sesi sembang ilmu kita pada petang ini. Ya, terima kasih Puan Moderator. Okey, seterusnya di hujung sana segak bersongkok, mesti dah tahu kan siapa yang berusaha Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Fuad bin Abdul Malik, pensyarah cemerlang Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Sihat Dr. Fuad? Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua panel kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dengan penonton Komat pada hari ini. Baiklah, bila sebut decluttering, mesti ramai terbayang cara susun baju ala Marie Kondo, kan? Tapi hari ini, jom kita sama-sama anjak paradigma tersebut. Tokoh ilmuwan Leonardo da Vinci pernah berkata, "Simplicity is the ultimate sophistication." Kesederhanaan adalah kemuncak kepada kesempurnaan. Jadi, fokus kita dalam sesi perkongsian ini adalah decluttering yang tak nampak di mata kasar kita, tapi terasa di jiwa. Bagaimana menyisih kekusutan emosi dan spiritual boleh buat kita jadi insan yang lebih produktif dan tenang. Okey, jom kita panaskan perbincangan. Saya nak ke Dr. Basni dulu. Doktor, dalam dunia moden sekarang, Doktor, fikiran kita sering diasak dari pelbagai arah. Jadi, apa pandangan Doktor maksud decluttering dari sudut gaya hidup moden dan mengapa ia sebenarnya satu keperluan pada masa kini? Silakan, Doktor. Terima kasih kepada Puan
moderator. Baiklah. Ini satu perbincangan yang amat baik, ya, amat sesuai lebih-lebih lagi pada zaman kini. Ya, kalau kita merujuk kepada bahasa deculture ini merujuk kepada penyusunan, pengisihan, iaitu mengasingkan sesuatu keperluan yang tidak perlu kepada mana perkara yang perlu dikekalkan, dan ianya melibatkan satu penilaian dan keselesaan pengguna tersebut, ya. Dan deculture ini amat diperlukan pada masa kini, lebih-lebih lagi kita hidup ataupun kita adanya generasi zaman digital, ya, yang mereka ni berada dalam zaman digital nak menyusun segala keperluan yang mereka perlukan, diutamakan contohnya dalam penyusunan aplikasi-aplikasi dalam komputer, penggunaan handphone. Di situ juga masyarakat sudah mula belajar. Sekiranya alat-alat ini dibebani, akan berlakulah satu masalah. Jadi deculture ni telah bermula, kalau kita lihat telah bermula daripada penggunaan zaman kini, lebih kerap, ya. Dan ini kita boleh terapkan dalam pelbagai kehidupan kita, ya. Contohnya kalau sekarang ini juga di masa kini, pembelian dalam talian. Ini mewujudkan keperluan deculture tersebut, di mana kita membeli mana-mana sahaja yang perlu dan mana yang tidak perlu jangan kita order lah, yang kita belilah, kan. Dan penyusunan uang tu dah pastinya lah satu susunan yang cantik, menarik, kemas, mudah dicapai. Itu akan memberi keselesaan, kenyamanan kita sebagai penghuni tersebut. Kan. Itu saya ungkapkan dahululah. Ya, doktor. Okey, menarik. So, jadi sekarang declutter ni bukan satu sekadar trend, tetapi keperluan untuk survival mental kita. Kita beralih kepada pakar psikologi kita hari ini, Dr. Neil. Sebelum itu, Carl Jung pernah menyebut, sesiapa yang melihat keluar, dia bermimpi. Dan sesiapa yang melihat ke dalam dirinya, dia terjaga, dia sedar. Okay, jadi dari sudut kesihatan mental, macam mana persekitaran yang berserabut ni, doktor, sebenarnya mempengaruhi emosi dan pemikiran seseorang? Silakan, doktor. Terima kasih kepada Puan Moderator. Saya rasa satu soalan yang amat menarik sekali dan Puan Moderator juga telah memberikan satu gambaran kepada kita yang menjadi asas untuk konteks saya menjawab, di mana bila kita melihat keluar, kita adalah bermimpi. Bila kita melihat ke dalam, kita akan sedar. Okey, ini menunjukkan bahawa hubungan antara persekitaran fizikal dan keadaan mental adalah amat berkait rapat. Contohnya, kalau kita pergi pada bilik yang bersepah, kita daripada satu keadaan yang tenang, kita nampak daripada jauh bilik itu bersepah, tak masuk pun lagi. Fikiran kita dah rasa lain dah. Sama juga dengan meja kerja. Meja kerja kita pun kalau ada banyak buku, ada banyak kertas yang bersepah-sepah, kita akan sebelum nak mula tu, kita akan jadi berserabut, tak tahu nak susun macam mana. Betul. So itulah menunjukkan bahawa persekitaran fizikal itu amat mempengaruhi mental kita. Kita nampak apa yang berada kat fizikal, tapi kita tak nampak apa yang berada dalam mental, sedangkan hubungannya amat rapat sekali. Betul. Bukan hanya sekadar bilik dalam keadaan sekarang, sebagaimana yang Dr. Bas juga cakap tadi, kita berada dalam dunia yang menggunakan laptop. Kita ada desktop. Kita tengok sekarang ini, generasi zaman sekarang, dia banyak akan gunakan serentak. Ada desktop, ada laptop, ada apa nama ni, tablet. Ada tablet. Kan? Jadi kita nampak macam okey, agak-agak pelbagai sumber datang serentak, tetapi kita kita mungkin kan tidak menjangkakan sebenarnya dalam tempoh masa yang beberapa jam, dia akan menyebabkan kemasukan lambakan maklumat, sebagaimana yang Puan Moderator cakap tadi, berada di dalam pemikiran orang yang menggunakan tersebut. So dia tidak akan jadi berserabut. So persekitaran yang berserabut ini, apa impact dia kepada mental kita dan juga kepada kehidupan seharian kita? Pertama sekali, kita akan rasa tertekan, kita akan stres, kita akan overwhelm. So itu akan menyebabkan berlakunya kecelaruan fikiran, iaitu mental overload, dan juga cognitive overload. Lambakan maklumat kerana terlalu banyaknya rangsangan fizikal, rangsangan bunyi yang akan mengganggu fokus kita. Saya nak kaitkan dengan apa yang Dr. Bas cakap tadi. Zaman sekarang,
membeli di dalam Shopee, membeli di dalam secara Talian. maya. Kita ada banyak pilihan-pilihan. Sangat banyak. Sangat kan? banyak. Ini juga akan mengganggu fokus. Kita nak beli barang A, tiba-tiba barang B pun okey juga. So why not? Duit pun ada kan dalam akaun dah ada dah. Lepas tu dengan ada apa Ada yang diskaun free, lah, semua tu kan. Jadi itu kupon dah tu ya. betul. Jadi itu akan mengganggu fokus kita. Persekitaran yang berserabut ini, yang mana kita kata secara fizikalnya kita nampak berserabut, tapi secara tidak langsung dia menyerabutkan kita punya minda. Kita akan sukar membuat keputusan. Sangat. Kita contohnya kalau kat rumah, kalau keadaan rumah tu berserabut, kita pagi tu kalau kita tak iron baju seminggu awal, kita kena fikir dulu nak pilih baju yang Lama mana. tu doktor. Satu halangan besar tu. Satu halangan besar terutama bagi perempuan. Ya. Okey, kalau kita di tempat kerja, kita susah untuk nak kita mulakan tugasan. Kita susah nak prioritize mana satu yang kita perlu buat sendiri. Perlu buat dulu kan. Ini adalah kerana otak kita syarat dengan input-input yang ada. So, apakah sebenarnya kesan jangka panjang? Okey, terhadap kesejahteraan emosi hasil daripada gangguan persekitaran yang ada pada kita. Pertamanya adalah kita mudah cepat marah. Kalau sekarang ni kita tengok kan, kenapa ramai orang mudah cepat marah? Sebenarnya bila kita marah kepada orang lain, sebagaimana kata Profesor Muhaya, kita tak marah pada orang tu, kita marah kepada diri sendiri. Jadi kita kena tengok dalam diri kita, sebenarnya kenapa aku marah? Adakah kerana aku tak boleh nak prioritas, tak boleh nak susun? Kita akan mudah rasa penat. Kadang-kadang kita akan rasa lost, kita rasa stuck. Jadi kalau kita lost dengan stuck tu, kita kena reflect dalam diri kita, sebenarnya persekitaran kita macam mana. Okey? Dan daripada sini kita nampak bahawa pentingnya ada ruang yang teratur untuk kita stabilkan mental kita, kerana kebersihan persekitaran kita bukan hanya sekadar soal kebersihan tempat atau tempat persekitaran yang lebih berstruktur dan lebih tersusun, tetapi kita memberi ruang untuk minda kita untuk bernafas. Jadi mengemas bilik, mengemas ruang meja kita bekerja, mengemas laptop kita, sebenarnya kita mengemas minda kita. Ya, macam melibatkan emosi, berbagai emosi waktu itu bila benda tak kemas, benda dah berserabut, so dia mempengaruhi keputusan dan pemikiran kita. Sangat deep Dr. Neil, saya rasa bagi saya emosi yang tak dikemas ni rupanya boleh menjadi satu racun kepada pemikiran, racun kepada kita tanpa kita sedar. Jadi sekarang jom kita lihat dari sudut agama. Imam Al-Ghazali mengumpamakan hati manusia seperti cermin yang perlu sentiasa digilap. Dr. Fuad, macam mana konsep kesederhanaan atau wasatiyah ini dalam Islam boleh dikaitkan dalam amalan decluttering dalam kehidupan seorang Muslim? Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi berkaitan dengan soalan yang telah diajukan, bagaimana kesederhanaan boleh dikaitkan dengan declutter ni, saya ambil dulu daripada sudut penerangan penjelasan tentang kesederhanaan itu sendiri. Kesederhanaan dalam Islam ni dia ada disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 143, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata tu maksud dia pertengahan. Jadi apa maksud daripada ayat kalimah Allah tu? Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Jadi umat yang wasata lah, umat yang sederhana. Jadi maksud wasata di situ menurut tafsir, wasat itu bermaksud adil. Begitu juga ada ulama-ulama tafsir mentafsirkan adalah umat yang terbaik, terpilih dan seimbang. Jadi itu maksud daripada kesederhanaan dalam Islam. Jadi kita memilih Islam menyuruh kita bersederhana. Begitu juga kalau kita melihat konsep sederhana ini, ya, wasatiyah ni juga disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu dalam bab fadilat, itu Nabi SAW sebut khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah di pertengahan, secara sederhana. Begitu juga wasatiyah ni disebut oleh para salafus saleh. Contoh dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menyebut alaikum bin nabtil awsat,
dan hendaklah kamu bersikap daripada keadaan yang bersederhana. Jadi itu maknanya konsep kesederhanaan dalam Islam ni dia memang menyuruh kepada umat dia untuk bersederhana. Dengan bersederhana inilah kita dapat mencapai sesuatu kejayaan. Jadi berbalik kepada soalan Puan Moderator tadi, bagaimana boleh dikaitkan dengan decathlon. Okey, yang kita boleh kaitkan dengan decathlon ini daripada konsep kesederhanaan dalam Islam ataupun disebut sebagai wasatiyah. Dalam Al-Quran juga, selain daripada Allah menekankan kepada kita supaya menyuruh umat manusia supaya bersederhana, Al-Quran juga menyuruh kita decathlon, maknanya menyisihkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ada pada manusia. Contoh dia apa? Contoh dia adalah larangan israf. Larangan israf ni apa? Larangan israf ini adalah melampaui batas. Itu maknanya yang kita nak sisihkan menurut daripada pandangan perspektif daripada sudut manusia kan. Kita ni bila kita melihat kepada decathlon ni, memanglah secara khusus daripada konsep tu dia tak ada dalam Islam. Kan kita mesti melihat kepada daripada sudut pemikiran, penghayatan, falsafah daripada konsep decathlon tu. Cuma bila kita masuk dalam ajaran agama kita, perspektif Islam ni, kita melihat ada di situ Allah sebut dalam Quran. Contoh dia daripada sudut konsep israf. Israf ni maksud dia melampaui batas. Allah sebut dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah kata makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan melampaui batas. Yang melampaui batas ni yang kita perlu sisihkan dalam kehidupan kepribadian kita. Sebagai seorang Islam, nak makan boleh, makan tapi terlebih tak boleh. Boleh berlebih kan, membazir dan sebagainya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tak suka orang yang melampaui batas. Dan begitu juga Allah sebut dalam Al-Quran adalah larangan tabzir. Larangan tabzir ini adalah larangan orang yang boros kan, orang yang membazir dan sebagainya. Dalam Quran Allah sebut innal mubazzirin kanu ikhwanan syayatin. Sesungguhnya orang membazir itu adalah saudara dalam kalangan syaitan. Yang ni yang kata sifat yang boleh kita kaitkan secara falsafahnya, pemikirannya, kita boleh kaitkan dengan decathlon bagi kepribadian karakter sebagai seorang Islam. Yang kita boleh sisihkan perkara-perkara yang tidak, orang kata yang tidak baik, yang tidak, orang kata yang tidak selayaknya bagi kehidupan seorang mukmin. Ini daripada sudut pandangan umum lah. Kita akan masuk kepada yang lebih khusus, yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Nanti kita akan perincikanlah bagaimana kita boleh kaitkan sifat-sifat decathlon ni, sifat-sifat yang boleh kita sisihkan daripada kehidupan kepribadian seorang Muslim, insyaAllah. MasyaAllah, Alhamdulillah, MasyaAllah. Penjelasan yang sangat jernih. Wasatiyah itu adalah perisai kita. Jadi saya pasti ramai penonton di luar sana tengah mengangguk-angguk setuju dengan apa yang diperkatakan oleh para panel sekalian. Jadi terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Sekarang jom kita melangkah kepada praktikalnya decluttering. So jadi Dr. Basni, macam mana amalan decluttering ini boleh bantu kita menjadi lebih produktif dan fokus dalam kerja seharian? Silakan Doktor. Terima kasih sekali lagi untuk pusingan kedua ni ya. Sekadar berkongsi pengalaman. Baiklah ya. Decathlon ni boleh ulang semula soalan tadi? Boleh. Kita nak macam mana decluttering ni Doktor? Doktor saja dia nak uji saya kan. Dia nak uji saya, ingat tak soalan tu kan? Okey, bagaimana decluttering ini Doktor agar dia lebih menjadikan seseorang manusia itu, kepada individu itu lebih produktif dan fokus dalam kerja seharian. Ya, terima kasih ya. Baiklah ya. Sebenarnya seperti yang panel-panel lain tadi yang dah nyatakan dengan jelas ya, keperluan declutter pada masa kini. Sebenarnya pada masa kini, pada zaman kini, kita berada di zaman yang serba canggih dengan dikuasai ruang digital ya. Declutter ni amat perlu kita amalkan dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi declutter ni dapat membantu kita menstabilkan emosi ya, apa sebab kita berada di dalam kehidupan, sama ada di rumah kita sendiri, di ruang pekerjaan, di handphone dan sebagainya. Perlu kita amalkan declutter ni agar
ianya menjadi satu suasana ataupun pemandangan yang indah, akan memperbaiki emosi kita. Di samping itu, di kultur ini juga dapat menjaga kesihatan mental kita, ya, yang sentiasa rencam, resah, ya, dengan suasana masa kini, ya. Kalau kita dengar dengan peperangan di sana dan di sini, cuba kita tenangkan fikiran kita, kita cuba amalkan di kultur dalam kehidupan. Baiklah, ya, sebenarnya, ya, Puan Moderator, ya, di kultur ni telah diperkenalkan di Malaysia sejak awal lagi. Kalau kita lihat pada 29 September 2011, ya, telah diperkenalkan oleh Kementerian Kerja Raya. Dia memperkenalkan 5S, iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amalkan. 5S. 5S. Sisih ni maksud kita sisih mana-mana perkara, benda yang tidak diperlukan tu kita sisihkan ke tepi. Sisih, kita buang. Terutama di ruang pejabat lah, ya. Dikhususkan di pejabat. Kemudian kita susun. Yang mana lebih utama, yang mudah kita capai tu berada berhampiran dengan kita. Supaya kita mudah ambil. Ini pun penting. Kadang-kadang kita nak ambil pen tadi, kat mana pen ni kita cari di celah sana, celah sini. Ya. Tapi kalau pen tu berada di tempat yang utama, kita senang mencapai, ya. Kemudian seterusnya sapu. Sapu ni kebersihan lah, membersihkan kawasan dan sebagainya. Kerana seragam tu kita sebagai satu jabatan, kalau boleh meja-meja tu sama lah. Jadi tidak ada wujudnya perasaan kata orang tu, oh kau buat cantik, saya tak cantik. Tapi kita perlukan ada satu sistem bagaimana 5S ni dapat dilaksanakan dengan berkesan dan sentiasa diamalkan. Dan ini telah dijalankan dan diadakan di banyak organisasi pentadbiran dan dipertandingkan. Wak Ima di tempat kita sendiri pun pernah kita rasa kita membuat pertandingan 5S ni. Memang sangat-sangat ditekankan kan untuk dibuat 5S ni. Ini juga merupakan satu langkah lah, ya. Langkah di kultur untuk kita rasa seronok lah. Seronok bekerja di tempat itu. Sebab kemas, tenang, dah semua dah bersih, tersusun. Betul. Jadi kita pun lebih fokus, lebih tahu macam mana nak mencapai benda tu. Kita dah jadi tak berserabut kan. Bila masuk ke tempat kerja je, di tempat sendiri, tempat peribadi pun rasa macam tenang, doktor kan. Jadi amalan ini perlu kita sebatikan dalam kehidupan, dan amalan 5S ni sebenarnya telah kita Malaysia sendiri telah mengambil daripada budaya masyarakat Jepun, ya. 5S ni daripada Jepun dahulu, dan kita terapkan dalam sistem pentadbiran kita lah. Pentadbiran kita di sekarang ni kan, untuk menjadikan perkhidmatan yang diberikan lebih produktif, kan. Dan kita pun lebih mudah dalam membuat keputusan. Okey, jadi jelas sekali minda yang lapang tu bila kita kelata, kalau di meja, di dalam fikiran kita bila kita pun menyisih benda yang tak yang mengganggu, yang tak perlu. Jadi kita menyusun tu, maka minda kita menjadi lapang, buat kerja pun jadi bertambah laju. Jadi terima kasih Dr. Basni. Seterusnya kita nak tahu macam mana nak urus gangguan emosi pula, Dr. Neil. Okey, jadi apakah strategi yang lebih praktikal yang kita di sini boleh amalkan, dan juga para penonton di luar sana juga pun boleh amalkan, yang untuk mengurus emosi dan kurangkan mental clutter dalam rutin harian kita. Silakan Dr. Neil. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator untuk satu soalan yang menarik lagi sekali. Sebelum kita bincang apakah strategi praktikal untuk kita mengurangkan mental clutter, kita perlu tengok dalam diri kita apakah asas utama yang kita perlu ada, iaitu kesedaran diri, self-awareness. Self-awareness ni dia datang daripada refleksikan diri. Kita kena kenal diri kita sendiri. Contohnya kan, kalau kita sentiasa marah, kita perlu tahu kenapa kita marah. Kenapa kita rasa gelisah? Kenapa kita rasa sedih? Apakah sebenarnya perkara yang membebankan diri kita? Dalam keadaan sekarang ini di mana social media berada di sekeliling kita dan kita ada lambakan maklumat sebagaimana yang Puan Moderator kata tadi, perkara yang utama pada diri kita sekarang adalah untuk kita nak kurangkan mental clutter, asasnya adalah kita kena kenal diri kita dan kita kena tengok diri kita untuk lebih baik berbanding kita semalam.
Jangan kita banding kita dengan orang lain. Sebab setiap orang kekurangan dia, kelebihan dia berbeza. So kalau kita nak tengok pada orang lain, kita akan lebih cluttering our mind. Lagi so, mental clutter lagi. Mental clutter tu lagi makin susah. So jadi itu perkara yang pertama, iaitu self awareness. Kita punya kesedaran kendiri yang mana dibuat melalui refleksi kendiri. Okay, now saya ingin kongsikan ada 4 teknik. Okay, dah ada banyak teknik, tapi hari ini oleh kerana kesuntukan masa, kita kongsikan 4 teknik cara kita nak mengurus mental clutter. Yang pertama sekali adalah journaling, iaitu kita menulis sedikit setiap hari. Contohnya untuk kita luahkan fikiran kita, apa yang ada dalam pemikiran kita. Kita tak perlu fancy, walaupun saya rasa banyak orang yang melihat dalam TikTok, di dalam Instagram, ada contoh-contoh journaling pelbagai jenis dengan cara yang very artistic ataupun mungkin cara yang sampai ke 5 muka surat. Kita tak perlu fikir yang tu. Yang kita tanya diri kita, okay, macam mana kita nak menulis? Kalau kita tak pernah menulis, satu ayat itu pun sudah cukup. Kalau kita cuba untuk menulis everyday, apa yang ada dalam pemikiran kita, lama kelamaan kita akan boleh menulis. So why not kita cuba macam ni, ambil masa 5 atau 10 minit, cuba kita reflect dalam diri, sebab tak tahu nak tulis apa kan. Apakah 3 kebaikan yang berlaku pada aku pada hari ini? Bila kita reflect dalam diri kita untuk kita nak menulis apa 3 kebaikan ni, kita bukan hanya menulis 3 kebaikan, pada masa yang sama kita akan rasa, ya Allah syukurnya hari ini rupanya ada 3 kebaikan. Ya Allah. Jadi kita secara tak langsung kita sebenarnya nak buang apa yang ada dalam pemikiran kita. Tapi secara tak langsung kita akan rasa bersyukur, tak sangka rupanya ada 3 perkara yang berlaku pada hari ini. Mungkin ada orang senyum kat kita, mungkin perbincangan kita hanyalah mengambil masa kurang daripada setengah jam. Okay, so jadi secara di samping itu juga, bila kita tulis, kita sebenarnya memindahkan beban yang ada dalam pemikiran kita kepada kertas kita. Kepada kertas. Satu perkara yang saya recently dengar dalam IG, satu research lah dijalankan di Jepun, di mana untuk golongan warga emas. Okay, kenapa ada certain golongan warga emas dia tidak ada demensia? So mereka kaji demensia, Alzheimer kan? Okey, demensia atau Alzheimer, di mana mereka dah berusia tua tetapi mereka ingatan masih lagi kuat. Okey. So dia orang tengok dari segi pemakanan, dia orang tengok dari segi lifestyle, dia tengok dari segi siapa yang berada persekitaran mereka. Tapi satu perkara yang konsisten untuk research 10 tahun itu adalah mereka menulis pen and paper. Bukan menulis macam saya menulis di laptop saya, di tablet saya. No. It's actually pen and paper. Macam Dr. Basni, macam Dr. Fuad buat. Okay, menulis on paper itu adalah salah satu cara untuk kita nak kuatkan minda kita. Jadi kita tengok bahawa sekarang ni menulis melalui journaling, it's not only untuk kita pindahkan masalah kita daripada mental kita, tetapi juga kita merasai syukur tadi, dan sekarang ni pula untuk kita polish brain kita supaya kita tak adalah kena demensia ataupun Alzheimer bila kita tua nanti. Jadi ada kaitan dengan pergerakan tangan kita kan? Sebab dia akan ada link antara brain kita dengan kita punya menulis itu. Menulis itu untuk mengelak kita jadi seorang yang pelupa, nyanyuk kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita sentiasa ada my to-do list atau to-do list. Kan kadang-kadang to-do list tu kadang-kadang kita rasa boring. So why not my priority? For example, kita cuba kreatifkan title kita tu sebab kita akan rasa macam hari ni aku nak kena siapkan benda ni. Dan bila kita buat to-do list kan sampai 10, sampai 15, banyak betul nak kena buat. Betul. So why not kita cari 2 atau 3 yang paling utama, mungkin 2 atau 3 juga yang simple. Kenapa kita kena buat sikit-sikit? Sebab bila kita tick siap tu, kita akan rasa very happy, lega. Dan itu juga satu achievement. Bila kita ada satu pencapaian, kita akan rasa nak senaraikan lagi. So dan sama jugalah dengan konsep kita tulis tadi. Bila kita senaraikan dia, kita keluarkan daripada minda kita, kita pindah minda kita kepada kertas. Yang ketiga, kita kurangkanlah kalau boleh dalam keadaan sekarang, bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri juga, kita kurangkan pendedahan scrolling berjam-jam social media. Kita nak setengah jam je. Macam tetapi sebenarnya ni dia akan dah sejam tapi kita masih lagi feeling interested kan, nak baca, because we have so many maklumat yang kita dapat. Tapi maklumat tu secara tak langsung dia akan jadi mental clutter bila kita kena susun.
kita tak sempat pun nak susun maklumat tu. Kita Jadi masuk je doktor kan. ya, benda tu. masuk je. Dan masuk tu kita dia ada kategori. We sort of like have to categorize the information yang kita dapat. Tapi kita tak kategorikan. Sebab kita duk tengok je. So kita zaman sekarang message atau maklumat tu dalam kat fingertips. Tapi kita tak boleh nak susun sebagaimana orang zaman-zaman dulu. Ustaz lagi lah tahu kan. Ulama kita zaman-zaman dulu maklumat bukan kat fingertips. Sebab ilmu dia lebih tinggi daripada kita. Berbanding dengan kita maklumat fingertips, ilmu kita kurang tinggi. Sebab kita sikit-sikit saja kan yang kita tu kan. So jadi Itulah macam Dr. Farah, Dr. Nil, macam khutbah minggu lepas kan, khutbah di Jawi sendiri, dia mengatakan kajian menunjukkan satu orang dia pergi 2 jam 45 minit untuk fingertip yang scrolling. Ada kajian dilakukan. Medsos 1 jam 30 minit. Yang scroll bahan-bahan tu ialah kita maklum lah kan. Yang Dr. Farah tu saya remind balik, kita pun baca khutbah. Ada dalam khutbah disampaikan kajian dilakukan. Scrolling sampai 2 jam 45 minit baru scrolling. Betul. Itu yang kata kan. Jadi bila kita scroll tu sebenarnya otak kita penuh dengan information yang tidak tersusun. So secara tak langsung kita memang cluttering our mind. Itu bukan lagi declutter. Nak declutter tu nak kena susun lagi kan. So bukan tak boleh nak scroll. We can. That is actually what happened in the current world. We have information with us. Okay. So kita boleh. Cuma kita kena hadkan pada pukul berapa kita nak scroll. Berapa lama kita nak scroll. So self-discipline kena tinggi. Untuk kita nak declutter kita punya mental dan juga kita punya habit. And last but not least, kata orang Jawa. Kata orang Jawa. Orang kampung saya tu. Last but not least, yang terakhir sekali tapi juga yang amat penting adalah kita kena pasti apa punca tekanan kita. Once again, it goes back to the asas tadi, kenal diri sendiri. Kita kena tanya diri kita, adakah stres ni ataupun mental clutter ni datang daripada tempat kerja? Adakah dia datang daripada hubungan persekitaran kita dengan orang-orang yang dekat? Ataupun ia mungkin datang daripada jangkaan diri kita sendiri. Kalau kita ketua, saya ada ramai ketua bersama dengan saya. Kalau kita ketua, adakah kita expect something daripada anak buah? Tapi kita punya member kita tak boleh nak buat apa yang kita expect. So kita pun rasa berserabut. Jadi perkara itu kita perlu kenal pasti untuk kita lebih kenal tekanan apa yang ada dalam diri kita. Kenapa hari ini aku nak marah? Kenapa hari ini aku frustrated? So ini adalah semuanya teknik kita mengurus mental declutter supaya kita akan jadi lebih tenang lagi. Tips-tips yang sangat berharga kan penonton-penonton Komat yang dikasihi sekalian. Ada 4 yang boleh saya ingat. Yang pertama, kalau salah betulkan saya Dr. Nil, kita kena journaling, buat journaling. Yang kedua kena buat mind to do list kan. Yang ketiga kita perlu kurangkan scrolling TikTok pula dah tengok tersebut, nampak tak doktor? Maksudnya kan scrolling kita punya screen kan. Dan yang keempat adalah kenal pasti kita punya punca tekanan kita. Dan sebenarnya bila kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kalau keempat-empat tu dia menjurus kepada apabila kita telah pun menulis journaling tu, atau kita tulis, kita pindahkan yang berserabut dalam kepala itu ke dalam sekeping kertas atau dalam coretan, sebenarnya kita dapat lihat sendiri dan kita pun dapat buat menyusun semula dari segi prioritinya, di mana kategorinya. Jadi betul lah kata kajian-kajian yang telah dilakukan, dengan menulis itu membantu kita daripada nyanyuk ataupun keserabutan itu. Okay, good. Saya sangat semakin teruja dan terima kasih Dr. Nil. Namun ketenangan yang paling real mestilah yang berkait rapat dengan rohani kita. Dr. Fuad, sekali lagi. Okay, dari selain daripada aspek fizikal, macam mana Islam melihat kepentingan decluttering hati dan apakah yang kita perlu untuk mencapai ketenangan jiwa yang hakiki. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada puan moderator. Jadi untuk menjawab kepada soalan tu, saya bawa satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW telah mengajar kepada para sahabat. Sebab bila puan moderator sebut tadi tentang benda dalam hati kan, benda dalam hati ni kita tak boleh cuci. Kita tak boleh cuci dengan tangan, kita tak boleh cuci dengan sabun. Kita dengan cuci dengan apa? Kita kena cuci yang Dr. Ni sebut tadi kan, macam mana kita kalau kita nak kurangkan benda-benda yang perlu kita decluttering daripada jiwa kita dan sebagainya, antaranya dengan Al-Quran. Yang kita kena perlu baca Al-Quran sebab Allah sebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa, dia adalah penyembuh.
kepada seluruh penyakit. Kan, penyakit kita nak sisihkan sifat yang tak baik dalam hati kita dan sebagainya. Cuma saya nak bawa hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah mengajar kepada para sahabat. Dan Nabi SAW sebut, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada aku ni taqwa. Taqwa ni makna sifat takut pada Allah, sifat untuk buat baik, sifat untuk jauhkan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dan Nabi sebut, wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah hati kami ya Allah, kan, kerana Engkau adalah sebaik-baik Tuhan yang dapat menyucikan hati kami. Jadi hati kita ni kita tak boleh nak cuci dengan klorok dan sebagainya. Kita Kot kena boleh ikut masuk. cara yang mana diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan Nabi sebutkan wa annal fil jasadi mudghah, kan, Nabi kata dalam tubuh anak Adam tu dia ada seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah seluruh jasad dia. Kalau tak elok, kan tak eloklah seluruh jasad dia. Apa dia? Nabi kata iaitu qalb, iaitu hati kita. Baik, untuk kita tukarkan kepada sifat-sifat yang orang kata, kalau kita sebut sifat-sifat ni adalah sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik. Kalau sifat-sifat yang tak baik itu disebut sebagai sifat-sifat mazmumah, yang tercela. Baik, bagi sifat tu dalam ilmu ini disebut sebagai ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita daripada segala sifat-sifat yang tercela. Ni kalau kita mengaji ilmu tasawuf, kita akan belajar satu-satu. Ada orang sebut ilmu tasawuf, ada orang sebut ilmu tazkiyatun nafsi, untuk kita bersihkan jiwa kita ni. Bila kita nak bersihkan jiwa kita ni, saya orang kata terujalah untuk saya kaitkan dengan institusi pendidikan kita ni sebagai pensyarah dan sebagainya, untuk kita galakkan anak-anak pelajar kita sendiri. Pertamanya, untuk kita bersihkan hati jiwa kita ini adalah daripada sifat hasad, daripada sifat hasad dengki ini. Kerana apa? Sifat hasad dengki ini adalah sifat yang paling tidak baik kepada diri manusia. Dan Nabi SAW sebut, iyyakum wal hasad fa innal hasadu ya'kulul hasanat. Bila kita ada hasad dalam sifat kita, dia memusnahkan, memakan segala sifat sifat yang tak baik, sifat-sifat yang baik. Yang baik, kan, kita buat benda baik, tapi dengan adanya sifat hasad pada dalam diri kita, dia memakan semua kebaikan yang ada pada diri kita. Jadi maknanya ya rugi sangatlah, kan. Sebab itu sifat hasad ni, maknanya sifat-sifat yang tak baik ni bukan semua kita tak boleh ada. Macam kita sifat marah, al-ghadab disebutkan, al-ghadabu. Cuma Nabi sebut al-ghadabu, Nabi kata sifat marah ni ada setiap pada hati jiwa manusia. Cuma bagaimana kita nak menguruskan marah kita tu, kan. Jangan kita ni jadi yang terlampau marah, pandai baran. Orang sebut kan, pandai baran. Kita sifat marah tu normal, biasa. Setiap manusia ada sifat marah. Cuma bagaimana kita nak menguruskan kita ni jadi terlampau pandai baran. Yang tu yang kita nak di-cutler tu. Di-cutler daripada sifat-sifat karakter kita sebagai seorang Muslim tu. Begitu juga Puan Moderator, yang sifat-sifat yang perlu kita hindari dalam diri kita ni. Kita ni banyak berkata tentang orang, bercakap tentang orang, bercakap benda yang tak baik. Kita ni, benda yang paling syok sekali bercakap orang lah, kan. Cerita orang, gaji orang berapa, kan, kereta orang ada berapa. Kita yang paling syok yang tu lah. Sebab tu Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Nabi kata sebut benda yang elok, wal fa'auliyasmut, ataupun kamu diam. Yang tu yang nak kita bersihkan. Kita slow-slow, satu hari kita nak buang, kita nak kikiskan. Kadang-kadang kita dapat kikiskan daripada benda ni. Nabi dah sebut dulu. Mungkinlah kita kata, boleh kita kata dia cutler lah daripada tubuh karakter kita sebagai seorang jiwa orang Islam. Kita seorang Muslim, nak jadi orang Islam yang baik, kita nak buang ke sifat-sifat tu. Jadi benda yang perlu kita buang tu banyak yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhir sekali saya nak sebutkan, kita ni banyaklah bantu kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara kita sesama Islam. Sebab Nabi sebut, wallahi fil aunil abdi, sesungguhnya Allah akan bantu kamu madamal abdi fil aunil akhihi, selagi mana saudara dia membantu kepada saudara dia yang lain. Ini mana kadang-kadang kita ni nak orang kata nak simpan sifat yang tak baik tu, kita tak nak bantu. Kadang-kadang kawan kita susah,
anak murid kita susah, belajar kita susah, kita tak nak. Kadang-kadang kita ada kemampuan. Kita kena declutter kan benda-benda yang sisip kan. Supaya kita ganti dengan sifat-sifat mahmudah dalam hati kita. Jadi benda-benda ni yang sifat ni, perkara-perkara ini yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membuat baik. Kerana apa kita kena buat baik? Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Buatlah baik, mudah-mudahan, Allah kata mudah-mudahan kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi sekadar itu, insya-Allah. Masya-Allah. Satu kupasan yang menusuk ke nurani kita. Ternyata decluttering yang paling agung adalah bila kita berjaya membersihkan rumah dalam diri kita sendiri, iaitu hati kita. Terima kasih kepada Ustaz terhadap perkongsian yang cukup baik sebentar tadi. Jadi alhamdulillah sesi sembang ilmu kita hari ini benar-benar membuka ufuk pemikiran baharu kita. Sebelum kita melabuhkan tirai, saya mohon setiap panel berikan rumusan akhir dalam masa 1 minit, Doktor. 1 minit saya berikan kepada setiap panel untuk merumuskan apa yang dikongsikan pada hari ini. Dipersilakan Dr. Basni. Okey. Terima kasih moderator. Baiklah, saya ingin mengambil kesempatan di sini melengkapkan declutter ini untuk pelajar-pelajar guru siswa pendidik kita. Di dalam mereka menyediakan RPH, rancangan mengajar, dalam mereka mengurus bilik darjah di masa akan datang, bagaimana keadaan meja mereka, bagaimana keadaan pelajar mereka nanti. Jadi di sini declutter ni dapat membantu, di mana cikgu-cikgu ni sebagai model, dia sebagai cermin kepada anak didik mereka. Jadi secara tidak langsung budaya declutter ni dapat diteruskan, di mana dalam bilik darjah yang kemas, cantik, satu pembelajaran yang berkesan dapat diterapkan. Ini penting kepada guru-guru pelatih kita lah, supaya memahami declutter ni dalam pendidikan masa kini. Baiklah, akhir kata daripada saya, declutter ni merupakan satu konsep, satu boleh dikatakan diamalkan, dibudayakan dalam kalangan kita, dan ia merupakan satu keperluan gaya hidup dan bukan satu pilihan lah maksudnya. Ya, gaya hidup kita amalkan ni, sebabkan dunia masa kini begitu rencam. Jadi tak lagi orang kata asyik bersihkan clutter, bersihkan rumah sekarang bersihkan tempat kerja, susun maklumat kita, susun minda kita, Doktor kan, dan sebagainya lah. Jadi akhir kata daripada saya rasa seronok dapat berbincang bersama dengan pakar-pakar kita, dan terima kasih juga kepada moderator kita yang petah berkata-kata. Terima kasih. Okay, teruskan kita kepada rumusan Dr. Nil. Silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, berdasarkan kepada 2 soalan yang diberikan kepada saya, okey, apa yang ingin saya simpulkan kat sini adalah untuk kita nak declutter kita punya mental dan emosi, kita kena tengok persekitaran kita. So bila kita tengok persekitaran kita, dia bukan hanya melibatkan fizikal, tetapi dia melibatkan hubungan antara manusia, dia melibatkan visual, sensory yang ada dalam persekitaran kita. Kerana apabila persekitaran ini berserabut, maka dia tanpa sedar dia telah menambah beban dalam fikiran kita, menyebabkan kita cepat stres, kita hilang fokus, kita sukar membuat keputusan, dan kita juga cepat marah. Okey, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, refleksikan diri. Amat penting sekali untuk kita melihat, untuk kita refleksikan diri, kerana ini adalah merupakan kunci untuk kesedaran diri. Self-awareness, terutamanya dalam zaman sekarang yang semua kejayaan nak ditunjukkan dalam sosmed. So kita kena kenal diri kita. Apa sebenarnya yang kita ada, kita kena embrace our strengths and our weaknesses. Dan sebagaimana yang Islam juga ajar kepada kita sebagai orang Muslim, Islam, setiap hari bila kita bangun, kita akan berdoa, ya Allah, jadikan hari ini lebih baik untuk aku berbanding hari semalam. So jangan tengok orang, tengok dalam diri kita, doakan yang lebih baik untuk diri kita berbanding kita semalam. Untuk kita sedar, lihatlah dalam diri kita. Betul. Kan? Kalau kita lihat kat luar, kita bermimpi, berhayal, angan-angan semata-mata. Terima kasih Dr. Nil. Kita terus pada rumusan akhir daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Silakan Dr. Puan. Cuma saya nak sebutkan, bila kita dapat sisihkan, kita dapat declutter lah sifat-sifat yang tak baik sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yang pertama sekali, kesan disebut oleh para hukama, mana orang-orang bijaksana, sekolah-sekolah,
Yang pertama sekali, kita dapat tidur lena. Kan kadang-kadang kita tidur tak lena sebab apa? Sifat dendam masih dalam hati. Itu rezeki kan? Rezeki Tak tidur semua lena. orang dapat tidur lena. Bila kita dapat tidur lena ni, kenapa kita membuangkan sifat dendam, kita membuangkan sifat hasad kita dalam hati. Yang kedua apa? Kita kurang marah. Bila kurang marah, Allah bina sifat sabar dalam hati kita. Kita dah sisihkan marah kan. Jadi Allah akan bina sifat sabar. Yang ketiga apa? Kita rasa solat nak lebih lama. Kadang-kadang kita ni kadang serabutnya fikiran kita nak solat, Allah Akbar, je tu je. Janji buat. Sebab tu bila kita dah sisihkan benda-benda sifat yang tak baik dalam hati kita, Allah akan tambahkan bagi kita untuk khusyuk, sifat khusyuk dalam hati kita. Yang keempat, kita akan sentiasa rasa senyum walaupun kadang-kadang kita tidak gembira. Kan, kerana kita buang sifat-sifat tu lama-lama, Allah hadirkan dalam hati kita ni sifat-sifat yang baik. Mudah-mudahan semua yang kita baik tu kita rasa tenang, insya-Allah. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih semua panel-panel kita atas rumusan yang sangat hebat, dan saya rasa wow, walaupun saya sebagai moderator sesi ini, saya tetap merasa wow dengan penerangan-penerangan panel kita pada ini. Jadi justru buat semua penonton Komat IPG KBA, marilah kita mula mengambil masa untuk mengemas ke dalam diri kita. Ya, saya tinggalkan anda dengan hikmah pesanan cendekiawan agung, iaitu Buya Hamka. Ketenangan bukanlah bermaksud kita berada di tempat yang tiada masalah. Sebaliknya, ketenangan adalah apabila hati kita lapang dan fikiran kita tersusun walau di mana kita berada. Lepas anda tutup skrin ini nanti, ambillah sedikit masa untuk diri sendiri. Bak kata orang sekarang, me time, ya. Sisihkanlah apa yang tak perlu difikirkan, lepaskanlah apa yang tak perlu dirasakan, dan bersihkanlah hati daripada titik-titik hitam yang meresahkan. Ruang minda dan jiwa anda terlalu berharga untuk dibiarkan berserabut. Jadi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada ahli panel dan anda semua yang setia menonton sehingga ke penghujung. Sudikan menulis refleksi ringkas anda di ruangan komen jika sesi ini memberi manfaat kepada anda. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menyokong Komat IPG KBA. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pergi ke taman melihat kenanga. Burung berkicau di dahan meranti. Karya sastra, khazanah bangsa. Warisan ilmu sepanjang hari. Nama saya Putri Nurdia Al-Zahra binti Zulkifli dari PISMP 2025-2030 IPGK Bahasa Antarabangsa. Hari ini saya ingin membentangkan resensi sebuah karya puisi oleh sastrawan negara Muhammad Haji Saleh, iaitu Salju Shibuya. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Salju Shibuya merupakan sebuah kumpulan puisi yang menghimpunkan beberapa sajak hasil pengalaman penyair ketika berada di luar negara, khususnya di Jepun. Melalui pengalaman tersebut, penyair mengungkapkan pelbagai renungan tentang kehidupan, budaya serta identiti diri yang berpadu dengan nilai dan warisan budaya Melayu. Puisi-puisi dalam karya ini memperlihatkan pemerhatian penyair terhadap persekitaran dan masyarakat di tempat asing, di samping menggambarkan perasaan dan pemikirannya ketika menghadapi pengalaman baharu dalam kehidupan. Dengan bahasa yang puitis dan penuh makna, pembaca diajak untuk melihat dunia dari sudut pandangan yang lebih luas serta menghargai kepelbagaian budaya dan pengalaman manusia. Secara keseluruhan, puisi-puisi dalam buku ini bersifat reflektif dan mendalam. Beberapa sajak menggambarkan kehidupan di Jepun, termasuk keindahan musim salji, masyarakat moden dan perbezaan budaya yang dialami oleh penyair.
Walaupun jauh dari tanah air, identiti dan warisan budaya Melayu tetap jelas terpancar dalam pemikiran dan perasaannya. Selain itu, karya ini menyentuh tentang perjalanan kehidupan manusia, hubungan dengan alam dan pencarian makna hidup. Puisi-puisi ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga medium pembelajaran tentang nilai kemanusiaan, budaya dan refleksi diri. Antara keistimewaan utama buku ini ialah gaya bahasa yang puitis, kreatif dan kaya dengan metafora. Muhammad Haji Saleh menggunakan bahasa Melayu dengan penuh seni sehingga setiap puisi boleh dibaca berulang kali dan terus menimbulkan makna baru. Karya ini juga mempunyai nilai intelektual yang tinggi kerana pengalaman peribadi penyair digabungkan dengan tema sejarah, budaya dan identiti bangsa. Pengalaman tempatan dan antarabangsa penyair menunjukkan bahawa sastra Melayu boleh berdialog dengan dunia luar sambil mengekalkan identiti Melayu yang jelas. Pembaca juga dapat merasai kepekaan penyair terhadap alam dan persekitaran, di mana alam bukan sekadar latar tetapi sebahagian daripada pengalaman dan inspirasi puisi. Buku ini mengajar pembaca tentang menghargai budaya dan identiti sendiri walaupun berada dalam persekitaran yang asing, merenung makna kehidupan dan pengalaman manusia serta meningkatkan kepekaan terhadap alam dan masyarakat. Puisi-puisi ini mengajak pembaca bukan sahaja menikmati keindahan bahasa tetapi juga berfikir tentang hubungan manusia, budaya dan juga alam. Buku ini sesuai untuk pelajar dan mahasiswa sastra, pengkaji budaya, pencinta puisi serta pembaca umum yang ingin memahami pemikiran seorang sastrawan negara. Walaupun sesetengah sajak menggunakan bahasa puitis dan simbolik, pembaca tetap dapat mengambil pengajaran dan pengalaman estetik daripada karya ini. Secara peribadi, nilai dan jalan ceritanya sangat kuat dan bahasa yang puitis menjadikan pembacaan pengalaman yang sangat bermakna. Kesimpulannya, Salju Shibuya adalah sebuah karya sastra yang sangat bernilai, kaya dengan bahasa, pemikiran dan pengalaman penyair. Buku ini bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mendidik kita tentang budaya, identiti dan kehidupan. Dan siapa tahu, mungkin selepas ini kita akan cuba menulis puisi sendiri, walaupun cuma saja untuk petikan Instagram atau status WhatsApp. Sekian sahaja resensi saya. Terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar.